ChatGPT menyebabkan orang tidak waras dan malas berfikir. Ya ke cikgu? ChatGPT menyebabkan orang malas berfikir. Semuanya terpulang pada anda, terpulang pada kita. ChatGPT itu kita boleh tanya pelbagai soalan. Kadang-kadang doktor tanya soalan, orang ini sakit demikian-demikian, apa puncanya? Dia bagi panjang lebar. Bagus juga kita baca itu. Tetapi kalau kita hanya hidup dengan itu, memanglah dia menjadikan diri kita malas. Dan ada bahayanya. Ada bahayanya kalau kita percaya betul pada ChatGPT. Ada bahayanya. Ada seorang itu yang saya tahu di bidang perubatan, dia tanya ChatGPT untuk sembuh daripada penyakit tertentu. ChatGPT bagikan dia formula. Dia percaya terus. Makan 2 minggu koma masuk hospital. Jadi ChatGPT, ingat, dia untuk chat. Dia bukan ulama, dia bukan doktor pakar, dia bukan profesional. Dia cuma chat, dia cuma himpun big data. Dari maklumat big data dia himpunkan, kemudian dia sogokkan pada kita. Itu aja. Dia sogokkan data yang dia simpan, yang dia ada. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Jadi kita kena berhati-hati. Kita kena amat berhati-hati. Apatah lagi bila orang bertanya bab-bab agama pada ChatGPT. Kadang-kadang mungkin betul, tapi tidak semestinya betul. Sebab itu kena ambil ilmu secara yang berdisiplin terlebih dahulu. Baru boleh kita manfaatkan ChatGPT dalam hal-hal yang tertentu. Saya lihat kadang-kadang digunakan ini bawah konsep AI lah. ChatGPT itu menggunakan konsep artificial intelligence. Okey, ada faedahnya tapi ada bahayanya. Saya lihat kadang-kadang bila saya berceramah saya berceramah, mereka gunakan di YouTube itu, gunakan AI untuk terjemahkan ceramah saya dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang saya berceramah dalam bahasa Melayu, dia terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Punyalah merepek, terjemahannya punyalah merepek. Kadang-kadang saya tengok orang berceramah dan saya tengok sajalah, nak tengok merepeknya di mana terjemahan penceramah itu. Dan ada kalanya dalam convention medical penceramah bahasa Inggeris dari luar negara ke pakar-pakar bidang ortopedik, dia cakap bahasa Inggeris. Saya pun tengok dia terjemah dalam bahasa Inggeris juga, tapi punyalah merepek. Orang tu kata lain, dia kata lain. Jadi teknologi ini kita kena waspada. Okay? Jangan percaya teknologi sepenuhnya. Dia bukan ulama, dia bukan warak, dia bukan berakhlak mulia, dia bukan berakidah, dia bukan beriman, dia bukan faham syariat. So be careful with teknologi. InsyaAllah. Ambil sekadar perlu saja. InsyaAllah.